Gila botol doktor kerajaan ke hospital Kota Baru tu. 5 hari lepas, 5 ke 6 hari lepas dah pakcik bodah hidung. Masuk bilik bodah, doktor pakar ada, doktor lain-lain kiri kanan ada, ubek. Semua yang sekali pakcik bayar RM3 je. Terima kasih lah ke pembayar cukai. Sebelum bodah tu, doktor ada tanya, nak bius tidur ke nak bius hidup? Pakcik pun, kok tidur macam mana? Kok bius tidur, kena masuk wad, kena poso. Cik ahai, cik fikir-fikir, kang tidur tahu pula kang. Bius hidup lah doktor. Okey ngam. Doktor pun bagi tarikh, pakcik pun sign, dia pun sign. Menjelang tarikh, masuk call. Mula-mula tu malas lah nak angkat. Ingat hang scammer. Bila angkat kosan hospital. Encik, tarikh encik tu boleh postpone tak? Pakcik pun, apa hal pula? Sebab nak bagi pada pesakit kanser lah, bla 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 bla. Pakcik on the spot teringat Tuhan ni tengah perhati ni. Lepas tu teringat omak. Sebab apa? Dulu pakcik selalu nak lawan omak. Omak pula selalu sebut, biarlah deh. Mudahan urusan orang. Niat and supaya Allah mudahan urusan kita. Marin masuk remaja, ganeh, rebel, bega marin. Pantang betul lah omak cakap macam tu. Mana boleh mak? Kau nak pijak kepala lah. Kita macam ni lah. Pendek cerita, niat jual polimo Tuhan je lah. Pakcik setuju yang jak tarikh. Sebab pakcik dah sign, doktor pun dah sign. Okey tak apalah. Kita enjak tarikh lah. Pendek cerita lagi, hari bodah tu, pakcik naik mutu je. Masuk Dewan Bodah, selesai, start mutu, balik rumah. Lusa tu, balik Paroi. Bila tiba temu janji nak buka jahit tu, dah tak sampai balik Kota Baru. Lepas tu tadi ni, tiba-tiba masuk call. Saya doktor sekian-sekian-sekian, ni Cik Khairul kenapa tak datang? Dalam hati Cik Umang siap call mencari, berjojak, tanya khabar. Anda botol hospital Kota Baru. Doktor saya ada kat Soramban ni, tak sampai balik lah. Okey, luka macam mana tu? Balut dah buka ke belum? Balut dah buka dah, 2-3 hari dah. Okey, luka tu macam mana tu? Okey ke tak? Pakcik manalah tahu definisi luka tu okey ke tak Sona Cikgu cakap definisi tu tak tahulah doktor, tapi tengok cermin macam okey. Okey macam ni Cik Khairul, macam ni. Pergi ke klinik kesihatan berdekatan, surat tu cik bawa tak? Cik tak ada. Surat tu kat rumah Kelantan, tapi boleh suruh bini snap. Okey. Snap gambar, pergi ke klinik kesihatan, suruh dia tengok. Kalau dah okey, buka jahit. Jangan tangguh. Nanti parut tak cantik. Dan kalau ada apa-apa, suruh mereka call nombor ni. Cik pun sebut lah, okey, nanti. Bila sebut nanti, dia dah tahu potong. Jangan nanti, jangan tangguh. Encik Khairul nak handsome ke tak? Ni tak bongal. Doktor memang khabar macam ni. Cik pun, golak je lah kan. Fikir selesai yang suhu, start mutu, boi KK yang pangan, tunjuk surat kat telefon, pakcik nombor kedua. Pumpang, siap. Start motor, balik, sampai rumah, hujan lobek tu dah. Syukur mek-amek, botol lah umat dan selama ni. Mudahan urusan orang, kecuali kuil haram.